Nanti ajak BF awak race. Oh lama. Ada. Yeah, man to man, 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 Tak synchronize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat hari pagi dan selamat satu Malaysia. Yeah. Selamat datang ke episod kelima kita. Kelima, ya. Episod kita sedar tak sedar dalam pada episod 1, 2, sedar-sedar dah episod 5 Betul, dah. dah episod 5 dah. Jangan terbawa benda ni. Episod 5 Episod 5 dah kita. Tanah. Oh, tahniah. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita buat kali kedua, Sudi. Sudi. Kids. Yeah. Saya risau dia jadi tetamu khas nanti. Orang kata tetamu tetap. Dia jadi geng kita nanti. Tanpa payment. Sama memang. Lama-lama nanti penuh kita punya ruang ni. Tapi setakat ni terima kasih lah Kit sebab sudi luangkan masa dengan kita. Apa macam tak lain je. Sebab episod 2 ni, episod 5 ni maafkan saya. Yang mana episod 5 ni kita nak cerita tentang pengalaman dan juga isu yang kita nak bawa kali ni adalah isu yang orang kata universal dan juga isu yang semakin berleluasa. Trend sekarang ni. Tengah trend sekarang ni. Kalau kita tengok kat media sosial memang berlambak gila lah kes-kes ni. So kita jadikan dia sebagai topik pada hari ni. Okay, so apa-apa pun jangan lupa untuk subscribe kita punya channel. Yes. Like, share dekat kawan-kawan apa semua dan tekan tombol loceng. Aktifkan tombol loceng. So kalau kita ada keluar video baru, korang akan dapat notification. So dapat awak orang pertama yang tahu ting. Oi, man to man ada keluar video baru. Man to man. So boleh terus dapat dan terus boleh orang kata terus akses tengok. Betul. Dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada kita punya sponsorship. Yes. Episod 5 kita dah ada sponsorship ada kita. Sponsor. Memang terbaik bro. Elbow. Yeah, thank you Elbow. Elbow apa? Dia punya tagline Rescue to Legacy. Rescue to Legacy. So yang mana ada kucing tu ataupun yang nak jadi agent, nak menjual ataupun buat affiliate ke, boleh contact dekat nombor yang saya akan letak kat bawah ni nanti. Alright, so, nak jadi agent kita ke? cerita sikit lah yang mana apa nama ni? Cat Elbow ni dia mengeluarkan 7 jenis flavor. Benar. Yang mana salah satunya saya boleh sebut kat sini, kita ada chicken cat grass. Lepas tu kita ada chicken Antarctic grill. Betul. Okay. And then kita ada lagi chicken boost. And then kita ada apa lagi ni tu? Kita ada tuna fry, bull beef. beef. Kita ada salmon, goat meat. And then kita ada tuna prime. Dan lagi satu kita ada chicken cranberry. Yang special yang Elbow ni dia terbahagi kepada 2 jenis kategori. Betul. Itu yang first untuk daily treat punya. Yang biasa kita nampak dia ada 4 jenis flavor, 4 jenis perisa. Dan lagi satu kita ada lagi 3 jenis flavor tambahan iaitu kita kata functional care. Functional yang sesuai ataupun vet series vet series. Vet series yang mana functional untuk kucing anda untuk menggunakan hairball, kita prevent daripada batu karang ataupun melambatkan proses apa nama stage 1 ke stage 2 yang tukar pinggang tu. So dia untuk kesihatan, untuk bulu, untuk kulit, untuk mata, untuk sendi, semuanya okey. Banyaklah kat sini. Semuanya banyak. So dan yang bestnya kat sini, biasanya aku tengok dekat kedai-kedai kucing, aku walaupun aku tak beli kucing, tapi aku biasa pergi kedai kucing untuk aku orang kata habit aku. Aku beli apa nama treat tu untuk bagi kat kucing-kucing jalanan. So anda kata aku terjumpa ke apa, aku boleh terus on the spot bagi bagi kat kucing lah. Tapi macam ni, biasanya aku tengok dia punya quantity ataupun gram tu besar 16 gram kat sini Elbow. Selalu aku biasa nampak dalam 13, 11, 14 lah paling tinggi. Yang ni 16. Wow. Betul. Memang besar. 16 gram. Okay, so siapa-siapa yang nak jadi ejen kepada Elbow. Dia dah buka ejen buka ejen, boleh contact nombor kat bawah. Kejap lagi kita letak dalam ruangan description dekat bawah. Okay, so kita kembali ke segmen kita. Betul. Segmen kita yang tajuk kita pada hari ni iaitu tajuk apa? Tajuk dia curang. Curang. Apa teruk lah. Efek. Curang itu pilihan ataupun
Takdir. Takdir. Oh, itu kita punya persoalan dia. Persoalan dia. Wow. Curang pilihan ataupun takdir. Bus. So kita nak start dulu. Okey, curang ni kita nak disclaimer. Untuk kita punya isu kita kali ni, kita nak orang kata nak sentuh isu curang di antara curangnya adalah perempuan lah. Sebabkan kita lelaki. Kita lelaki Kita nak lah. sentuh curang tu adalah onside perempuan. Okey. So, kalau yang mana perempuan-perempuan yang tengah tengok kat sini, minta maaf sangat-sangat, disclaimer siap-siap. Kita nak sentuh isu curang ni untuk kategori perempuan yang curang. Ya, ini pengalaman peribadi lah. Betul. Tidak ada kena-mengena antara hidup ataupun mati. Betul. Alright. So, kita start dengan Kit lah. Kit, alright. So, Macam mana Kit hari ni? Kira orang kata, Kit cerita sikit, orang kata update minggu ni macam mana, okey ke? Okay, Semua okey ke? Sihat ke? Selepas record video hari tu, ramai ingat aku gay. So siapa yang tengok episod lepas, korang kena tengok episod lepas. Sebab episod lepas cukup kontroversi bagi aku. Tapi jangan salah faham. Betul. Saya tak gay. Sekali lagi dia tak ada disclaimer. siapa kat sini gay. Ya. Tu pengalaman kawan lah. Betul. Ya, okey. Lepas tu kalau pasal apa tadi? Curang. Curang. Betul. So curang ni sebenarnya semua benda curang. Betul? Sebab curang ni sekarang ni diorang jadikan trend lah. Tapi kena tahu lah kenapa dia curang. Adakah sebabkan dia bosan ke? Adakah sebabkan dia perangai opposite gender tu ke? Okey. Ataupun memang bosan-bosan. Macam yang kena dekat pengalaman aku lah. Aku pernah curang sekali. Dia ni aku dah kenal dalam 5-6 bulan situ lah. Sebelum bercinta? Bercinta 5-6 bulan. Oh 5-6 bulan. Betul ni terus bercinta lah. Bercinta. Kalau kenal lama dah. Kenal lama dah. Okay, macam kawan dalam 2-3 tahun lepas lah. Perempuan lah? Okay, faham. Perempuan lah. Oh. Aku tak gay. Tak, ni episod lain. Episod lain. Aku curious. Okay, tak. curious. Perempuan. Okay. Okay. Lepas tu 2 bulan, 3 bulan tahu macam okey apa semua. 4 bulan pun okey. Sini dah datang bulan kelima tu aku rasa mungkin dia dah start Bosan? Bosan. Nak cakap salahnya datang kepada aku tak tahu lah apa salah kan. Okay, sebab, fine. Bosan tu maksudnya dia dah start kurang chat ke ataupun kurang jumpa ke macam dia mana? dah start chat lelaki lain. Oh. Okey, kadang-kadang yang tu dipanggil minor curang. Okey. Curang minor? Bukan curang kategori yang besar je. Dia Kecil-kecilan lah. sikit-sikit tu. Dia soft. Kecil-kecilan. Terbuka pintu curang. Dia buka pintu curang. Dia membuka pintu curang tu untuk lelaki-lelaki lain masuk. Okey, alright. Okey, so lepas tu bila nampak chat lagi tu aku tanya, okey dia ni siapa? Okay. Dia ni siapa? So dia cakap okey dia ni kawan kerja je tak ada apa-apa semua. So dia explain apa semua. At that time aku okey. Sebab waktu dia explain tu, explanation yang Tak, waktu yang kau tahu dia chat dengan lelaki lain, tu kantoi ke ataupun dia sendiri bagi tahu? tak kantoi. Oh, dia tak bagi tahu. Ting ting. Okey. Notification naik lah. Lepas tu nampak okey dia cakap kawan kerja apa semua tak ada lebih-lebih. So aku okey. Okay lah, fine Okey, aku okey. So esoknya aku jumpa dia lagi. Noti yang sama lagi. Noti yang sama. Lelaki lagi. Kalau kawan kerja kenapa nak chat hari-hari kan? Waktu tu dah balik kerja dah pukul 9-10 situ lagi makan kan. Lepas tu aku macam kenapa dia nak kena chat hari-hari? Dia ni siapa kan? Lepas tu aku suruh dia buka chat. Okay. Dia buka chat Dia buka? Dia buka. Dia tunjuk? Dia tunjuk sebab waktu kat situ dia nak cakap yang dia ni tak layan. Faham. Tapi dia buka chat sedia. Dia buka chat. Okay. Laju. Dia nak tunjuk kata dia tak layan. Tapi aku Tapi tak bagi baca. tak sabar. Aku tekan sekali. Prap. Dia stop lah. Stop. Okey. Kat stop dia tulis, "You, I baru bangun." Aduh, baru manja. Anja kali. Manja lah. Anja kali dia. Anja kali. Dekat aku dia tak pernah pun cakap apa kan. Dia kira dia update dia punya live dekat lelaki tu. Awak yang update kat dia? Lu. Sebab aku tengok chat tu, lelaki tu ada chat panjang-panjang tau. Macam spam chat itu lah. So dia dekat bawah tu, "You, I baru bangun, sorry." Itu minor. Minor curang. Orang kata apa? Itulah. Okey, minor curang. Okey. Dia ada kesenambungan lagi daripada ni. Alright. Okey. Okay.
Lepas tu bila aku dah marah apa semua tu kan, Time dia tu kau ni- memang angin lah. Aku angin Kau memang lah. tak boleh accept lah. Aku tak boleh accept Okey. pasal lah. Boleh dia. Boleh. Okey. Lepas tu aku cakap, kenapa nak sini, kenapa nak bagi tahu dia baru bangun apa semua. Dia kata saya tak layan dia lebih-lebih pun. Okey, lepas tu cakap, kenapa at the first sight hang kena reply? Tapi kalau nak cakap kawan kerja, dia ni bukan kawan kerja pun. Aku tahu dia ni bukan kawan kerja dia pun. So dia dah tipu kat situ. Faham. Dia dah tipu kat situ. So aku tanyalah, kenapa nak kena reply apa semua. Dia kata saya reply biasa-biasa je. Bagi tahu baru bangun biasa-biasa ke. Macam tak ada reason Tiba-tiba nak kan. update. Macam nak kena beritahu macam kan. kawan perempuan apa ni, kawan kerja perempuan takkan tiba-tiba nak beritahu. Saya baru bangun. You I baru bangun. Lain lah Boleh kalau je dia terus, orang kata straight forward kalau pasal kerja. Dia terus balas je lah. Kalau contoh dia ada kerja yang dia tertangguh tu, dia jawab balik je lah. Tapi tak perlu pun nak beritahu. Ya. Untuk Tapi apa? dekat situ aku dah panas. So aku dah tak nak lah kat dia. Okay, Yelah, alright. contoh kalau aku nak kan, tapi hang biarkan lelaki lain untuk try hang. Sebab dia membuka ruang. Tak. Hang dah ada pilihan. So hang tiba-tiba ada second choice. Kalau hang sayang first choice, hang takkan ada terdetik nak ada second choice. Betul. So maknanya kat sini waktu hang nak pilih dia tu pun, hang nak check dia tu pun, hang memang dah tak ada rasa kat aku lah. So aku macam okey lah, tak apa lah, hang nak kat lagi tu. So go on lah. Okay, lepas tu kami tak check dalam 2 hari macam tu. Lepas tu aku ada terdetik aku nak pergi, aku 2 hari tu tak check macam silent treatment lah. silent treatment lah. Okay, dia pun tak cari kau, kau pun tak cari dia. Aku tak check dia check lelaki je. Lepas tu, Tapi dia still lagi check kau. dia tak check aku. Dia ni bila aku marah tu, dia marah aku balik. Oh macam tu. Oh, bila- Marah macam mana? Bila Maksud dia nak defend dah. Benda yang dia dah buat tapi- tu kata dia betul. Tapi orang yang curang ni, orang yang menipu, lepas tu dia kata tipu, dia akan tipu lagi Dia sampai defensif lah. Dia mood defensif. sebab orang yang menipu ni adalah stupid. Dia menipu, cakap dia tak tipu, 2 kali stupid. Yelah betul. Lepas tu bila kita dah tahu jawapan tu, dia tak tipu juga 3 kali stupid. Yang dia ni, aku dah tahu jawapan. Lepas tu aku tanya dia kenapa, lepas tu dia marah aku. Dia kata aku dengan dia tak persefahaman. Gila. Apa pula tak persefahaman, sebab ada lelaki lain je. Okey, kalau kata tak apalah, pergi lah kan. Lepas tu 2-3 hari macam tu aku check dia. Dia cakap sebab yalah hang takkan tak do kan. Betul. Aku check dia. Aku check, lepas tu dia tak reply. Dia reply macam check sekarang now petang je reply kan. Lepas tu aku ada terdetik satu hujung minggu tu aku nak balik boleh lagi sesa. Balik kampung. Balik hometown. Okey, balik kampung. Hometown. Sesa. Pelih bukan nama sebenar. Tolong kan. Dia negeri bagi aku tak ada masalah sebab dia besar. Okay. Sebab kita tak tahu lawan dia. Okey, lepas tu. So, aku nak balik hotel aku. So, hotel aku ni on the way nak balik ni, satu jalan ni rumah dia. So, aku macam terdetik. Sebab sebelum aku nak balik tu, aku macam ada aku macam yalah sakit hati kan. So, aku cakap kalau betul dia ni untuk aku, maka kau dekatkanlah kan, tunjukkanlah baik dia. Tapi kalau bukan dia ni untuk aku, maka kau tunjuklah kebenaran. Tunjuklah macam mana diri dia belakang aku. Okey. Lepas tu waktu aku nak balik tu, Okey. aku kan aku cakap aku nak balik tu, on the way balik tu boleh akan nampak rumah dia. So aku on the way balik tu, Dia tahu kan kau memang balik waktu tu ke tak tahu? dia tak tahu. Okey. Waktu aku on the way balik tu, nampak depan rumah dia ada lelaki drop dia daripada rumah. Ngam-ngam. Ngam-ngam waktu kau lalu. Mahal lalu tu dia terus nampak drop. Tu orang kata orang nak tunjuk. Oh. Orang nak tunjuk sebab masa Tak tu aku baik dah kat cakap timing Jelas dia. sebab ada doa dah. Allah tu boleh tunjuk lah. Lepas tu waktu tu baru lepas 2 hari kot lepas kita ambil. Aku jadi okey, kalau lepas 2 hari maknanya benda ni bukan baru. Maknanya benda ni waktu dengan aku dia Dia dah start dah. dah start dah. So kat situ aku syakit gila babi lah. Aku jadi baran dah kan. Aku tanya dia kenapa. Lepas tu dia kata inilah bila orang yang nak curang ni dia akan cari Point lain. alasan untuk menipu juga. Betul. Dia akan juga. pusing-pusing kan. Pusing lah. Kau mana pun dia akan menang. Walaupun aku dah tahu bukti lah. Aku dah tahu oh dia ni nama ni. Dia ni nama ni. Dia siap
dia tipu lagi, cakap dia ni bukan nama ni. Ya contoh lah, dia ni bukan nama Azim, dia ni nama Syahir. Tapi sebenarnya dia ni Azim. Aku dah tahu, hang keluar dengan Azim. Hang naik kereta Azim lah. Dia kata, mana ada saya naik kereta ni. Aku jadi psycho. Kita check number plate kita lah. Yalah. Check number plate kita, naik skuter-skuter nama apa semua kan. So dah tahu memang hang ni penipu. Aku okey je contoh kalau hang cakap kat aku, sorry ya saya tercet lebih apa semua. Aku okey kalau orang tu pandai minta maaf. Betul. Contoh kalau depan tu, waktu time kata tu, dia terus minta maaf kat aku okey. Sebab waktu tu pun aku cakap dia, kalau awak minta maaf sekarang saya tutup mata kes ni. Okay, macam anggap dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Maafkan lah. Tapi dia tak minta maaf, dia terus cakap, saya rasa kita tak ada persefahaman lah. Ush. Tu. So kat situ maknanya apa? Dia tak nak dah tu. Dia tak nak dah. So Dia just bagi dah alasan start tu. mempergunakan aku lama dah sebenarnya. Tapi aku tutup mata sebab apa? Sayang kan. Cerita ni buta kan sebab tu lah. Tapi perempuan buat move memang sangat-sangat licik lah. Betul. Memang sangat-sangat smooth dan licik. Ya, betul. Kita yang lelaki ni kita kena belajar daripada perempuan lah. Sebab lelaki perempuan kalau curang kan. Lelaki cepat Lelaki kan tu tu. kantoi. Perempuan lambat tu. Perempuan ni memang padu lah. Adakah sebab kita dikaburi dengan cinta tu ataupun kita yang memang slow? Tak, mungkin sebab Kita yang bangang kot. mungkin kita tak fikir panjang kot. Perempuan dia fikir, okey kalau dia ni tahu macam ni, aku ada backup plan. Kita macam mungkin kita kan orang kata Kita ada satu plan je. Satu plan je. Depa ada backup plan. Depa kalau kata pusing habis. Sebab perempuan jadi yang dia akan check full lelaki dia A sampai Z Dia scroll baca. Aku pernah contoh. Kalau lelaki nak baca perempuan tak boleh Kita rasa macam malas lah. Aku pernah macam tu lah. Macam dia nak ambil phone aku. Pasal dia lah perempuan ni check aku apa semua. Tapi ni kisah lama. Lama tau. Lama gila. Lepas tu dia kata kenapa perempuan ni apa semua kan. Lepas tu dia kata boleh block. Okey aku block. Lepas tu kena time dia pula nak tengok phone apa semua kan. Tu baru tak bagi. Dia kata, Handphone dia tak bagi. tak bagi. Handphone hang bagi. Boleh. Dia nak aku block. Block kali tu. Sebab tu lah lelaki cepat kantoi. Tak geli. Itu salah satu sebab lah. Lepas tu, Kerja tak lean. lepas tu aku cakap kat dia, okey block lelaki ni. Kenapa dia tak kacau saya pun? Ayat-ayat tu aku macam Dia kata, PTSD dia kata kenapa biar je lah. Kenapa biar je lah. Saya bukan chat lebih-lebih pun dia. Kalau perempuan lah. Perempuan lah macam tu. Kalau lelaki dia bukan fikir apa tau. Dia fikir tak nak masalah. Yang ni Dia- perempuan dia yang solve sama problem. ke lain? Perempuan yang sama. Perempuan yang sama. Okey. Lelaki dia akan fikir solve the problem. Perempuan dia akan fikir tambah lagi problem aku tak tahu lah. Dia akan pusing-pusing kan. Dia akan pusing lah. Sebab lelaki dia akan fikir yang sangat-sangat simple lah. Okey, hang tak suka dia ni, tak apa aku buang lah dia ni. Kita pun ingat perempuan boleh buat macam tu, boleh tak boleh. Yalah, betul. So berbalik kepada yang dekat rumah tu. Waktu kau nampak tu, kau lalu kau terus on the spot pergi kantor kan ke ataupun kau biar dulu? Aku biar dulu. Oh, Aku hari biar. lain dah lepas tu. Tak. Aku biar dia masuk rumah. So aku biar kita tu belah dulu. Lepas tu, hang turun hampir Tunggu dulu lah. Aku tunggu dulu. Aku Okey. nak tengok benda tu. Aku nak tengok. Ush. Sebab benda tu waktu aku sampai tu, ngamang itu sampai. Allah nak tunjuk kan. Jangan bawa balik keluar lah. Allah nak tunjuk okey. Hang nak tengok dia ni macam mana? Okey, aku bagi lah tengok. Kan. Tengok dia pun keluar lagi. Waktu tu pukul apa? Pagi. So aku pergi tu rumah dia. Aku tanya lah dia ni siapa. Dia cakap orang kerja dekat tempat kerja dia, umur 28, dah tua apa semua dah kahwin kan. Dah kahwin Okey dia cakap situ. Okey. Dia aku check. Nah, bukan pun. Atas dia setahun je. Naik Honda kan sebab tak nak. Kita naik biasa aja. Rasa yang tu lagi padu kot. Tak, bagi perempuan H. H lah. H. H. Perempuan treat H tu macam Lambo. Ya. Gila tu. Ya, siapa Macam ada Lambo. H? Ada. Siapa ada H dia hero. The hero. Yalah H kan. H hero. So kalau daripada segi hang cerita tu kan, hang cerita tu kalau dirangkulkan dia aku rasa dia tak serius dalam percintaan lah. Dalam hubungan tu aku tak rasa serius. Sebab hang cerita dia berapa 5 bulan. 5-6 bulan. Sebab 5-6 bulan. aku rasa dia sebab bosan lah. Dia sebab at first sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu nampak je yang dia serius, nampak je yang dia ni in the relationship lah kan. Tapi lepas lama-lama sikit jadi macam aku seorang je lah relationship tu. Macam dia beria mula-mula lah. Tapi bila
bila tindakan yang dia buat kat aku, bila benda tu aku tak rasa, so aku marah kan. Bila aku marah, dia marah balik aku sebab aku marah tindakan dia. So Han kena tengok lah sebab apa aku marah kan. Han tak boleh tengok sebab Han tak boleh tengok marah aku. So dia seakan-akan macam play victim lah. Ya, play victim. Apa hal ni tiba-tiba marah padahal dia dah tahu dah. So Sebab dia tahu dia benda salah. tu diakhiri dengan apa? Perpisahan ke? Perpisahan lah. Oh, Perpisahan lah. Sebab aku memang dah Tapi So, lama habis tu juga habis lah. yang curang tu berlaku, dia lama ke macam mana? Maksudnya Han dah bercerita dia 5-6 bulan kan? So kecurangan tu berlaku. okey, dalam sebulan sebelum nak dalam sebulan sebelum nak break tu. Okey. Tapi ni macam ni juga sebab baru 5 bulan. Tapi sebab aku sebab aku tak expect dia macam ni. Tu kan dah kenal dia sebelum tu. Betul tak? Sebab aku dah kenal dia sebelum tu. Oh. Aku dah sebab so aku far memang sepanjang kenal tu tengok dia macam biasa lah. biasa macam Macam baik. okey lah. Waktu aku dengan dia pun aku macam, uish, dia ni okey lah. Dia ni memang boleh, dia ni soft spoken memang Macam rasa boleh buat bini kan? boleh buat bini lah. Memang okey lah, dia ni unlock lah. Sekarang dah unlock lah, dah unlock. Tetapi Aduh. bila Dia dah in the relationship. the relationship lain macam tu cerita. pula. Aku tak tahu bagi aku kan, perempuan yang dia dah in the relationship, lepas tu dia macam melayan lagi lelaki-lelaki lain bagi aku. Tak perlu buat aku. Yang tu kalau Kalau setakat nak chat okey. Betul. tapi yang tu dalam term orang putih orang panggil apa, love bombing tak silap aku. Love bombing ya. Ada hero ni bagi dia love bombing. So betul. dia akan So dia bagi love bombing ni maksudnya macam mana? Mungkin ada penonton yang tak faham ke? Boleh explain sikit tak? Mungkin like macam dia nak bercerita dengan Kit apa semua kan, dia mula-mula je beria. Lepas tu dia dah bosan, lepas tu dia cari lelaki lain pula. Dia cari lelaki lain, at the same time dia ada dalam relationship tu lagi. Dia tak layan ni, dia layan yang lelaki satu lagi. Tu lebih kurang macam term dia lebih kurang macam love bombing tak silap aku. Tapi waktu aku punya relationship ni, waktu dah nak sampai ke yang aku marah yang chat kan, memang dia sebelum-sebelum tu pun pasut dah start tukar. Sebelum ni okey je. Okey je. Faham. Tapi pasal phone aku dia okey je, dia ambil apa semua. Lepas tu bila aku tanya dia kata kawan-kawan kerja duk main. Kawan-kawan kerja duk main Tak pun. logik je. Bapa tak logik. Dia ingat apa? Budak-budak kecil ke? Kalau ada anak tu logik lah. Tukar-tukar ni. Yelah, anak main pun macam apa, kita punya kawan dia nak anak main pun chat dalam grup kerja. Waktu dalam aku dengan dia ni, Okey. 3-4 kali kan dia tukar. 3-4 kali tukar. Dia tukar password. Alasan apa? Kawan-kawan duk main phone kat tempat kerja, saya tak ada privacy. Lepas tu bila aku nak minta password nanti lah. Okey, lepas tu main phone pun macam dalam itu kan dia kat sini. Ui, tapi dia berani ke? Dia maksud bila berjumpa dengan kau pun dia still lagi buat Still benda tu. lagi check. Dia bukan berani ke apa, kadang-kadang dia tak perasan dan benda tu kantoi. Okey. Kiranya dia tak betul-betul Dia tak adalah player pandai lagi mana pun. dia tak pandai mana pun. Tak adalah Sebab benda ni. dia tak pandai mana pun. Lepas tu ada tiba-tiba kadang-kadang kalau dia keluar aku dia suka mute phone. Lepas tu ada yang dia tak mute phone, ada noti lain. Kan noti iPhone kan bunyi ting kan. Ni tak. Kalau orang tu special mesti kita custom. Tukar custom betul. Ni bunyi krek. Dia macam bunyi ada lah bunyi dia. bunyi lain. Bunyi lain dah. Aku sampai sekarang aku benci bunyi tu. Oh ya ke? Kalau general punya bunyi macam ting macam tu lah. Tu general tu, punya bunyi tu lah. aku tahu. Okey, tu kawan hang lah. Tapi ini bila dia dah bunyi something lain, Dah bunyi katak apa tu. siap dia punya nama keluar emoji je. Okey. Lain lah. Emoji je nama tu. Emoji je. Lepas tu bila aku tanya kenapa letak emoji tu korak ni? Kan? Dia kata, Korak? dia kata sebab dia ni budak lab. So saya letak korak. Okey, kenapa nak tukar noti dia? Kenapa tak boleh ke? Allah. Ush. Tu play victim lah. Play victim lah. Maksudnya dia Banyak defensif. dia punya Orang ni. tanya, dia tanya balik. Dia tanya balik macam tu. Play Sebab victim kita lah. nak jawapan. So tak payahlah bagi soalan kat aku. Betul. Cakap kenapa tak boleh ke? Aku dah aduh. Tapi aku jadi barang juga Pi. Kira aku ada contoh maki ke On side kau apa yang kau rasa macam kau kurang yang menyebabkan dia jadi macam tu? sebab aku selalu marah dia kot. Yelah okey hang kena tanya aku sebab apa aku marah hang. Han tak boleh marah aku sebab aku marah hang. Hang kena tanya aku lah sebab apa aku marah hang. Lepas tu hang tengok benda tu bila hang ubah, adakah aku akan marah hang balik? Takkan. Kau sejenis kau marah bertempat ke marah yang macam kecil pun kau rasa macam marah? Faham tak? Dia kalau hang kawan-kawan kat tempat kerja hang sentuh-sentuh hang, bagi hang kecil tak?
Kau kerja siapa? Lelaki perempuan? Perempuan lah. Ha? Sentuh-sentuh hang, gurau-gurau kasar, sentuh yang kecil je. Like perempuan sentuh kita. Oh, tak, besar. lelaki. Lelaki tu sentuh perempuan. Sentuh Lelaki perempuan. perempuan tak. Cubit-cubit. Tak ah. Besar. Kadang lah. lelaki sentuh lelaki pun aku tak ngam. Kita okey, kita sendiri dalam office ni ada sentuh tak? Tak ada. Ada. Habis kuat salam-salam je. Tak ada nak macam nak cuit-cuit tu. Tak, maksudnya lelaki perempuan. Lelaki perempuan. yelah, tak Lelaki ada. perempuan Nak tak salah. contact dia. Awak. So, Lelaki memanglah kita Bila sembang-sembang macam ni. Sembang-sembang macam ni. Tu. Yang tu tak ada lah. aku akan marah Kalau benda ada yang pelik lah. aku akan marah benda yang sepatutnya dia marah. Bukanlah dia marah. Kadang-kadang aku bagi nasihat pun dia akan lawan balik. So kata, sabarlah saya tengah bercakap kan. Tapi dia akan melawan balik. So kat sini dia tak boleh terima nasihat pun. Faham. Macam tu lah. Apa menyebabkan kau pilih dia untuk masuk dalam hati kau? Daripada first. First. Tapi kau memang tak boleh baca lah dia punya game pada awal-awal tu. Sebelum kau pilih dia. Okay. Ke dia macam kau dah macam, aku rasa macam Okay, ada niat dia something macam ni, wrong okay. ni. Tapi aku rasa kau nak cuba ke? Ada ke situ? Okay, sebab aku dah lama single. Aku single 5 tahun dah. Yo. Lama juga. Lepas tu tiba-tiba aku jumpa dunia, kena game block, baik aku sakit hati je babi lah. Oh, dia macam first love gak ah. Tak pun. Dia Kalau Dia. sebab dah limut dah Tak, jangka dia pasal sebab aku pun sakit dekat hati aku kak. Sebab dia ni kan aku cakap kat kau. Yang dia ni kawan aku. Okay. So aku ajak dia keluar. Aku tak pernah keluar berdua dengan dia. Okay. Oh, ada kawan-kawan lain lah. Lepas tu aku ajak dia ni keluar. Lepas tu waktu keluar tu dia okey. Dia tak adalah macam perempuan yang gedik apa. Dia tak gedik. Dia serius dia tak gedik. Dia jenis jaga diri dia apa semua kan. Tapi kita tak tahu pula dalam phone dia tu asrama lelaki. At first tu memang baik orangnya. Cakap pun lembut. Family baik. Oh, dah jumpa family semua? Jumpa family dah. Family dia bagus kau. Okay. Family baik. Tapi tak tahu lah kenapa anak dia macam tu. Umur masih dalam lingkungan macam kita-kita lah. Kita-kita lah. Kita. Tapi dia dah cakap kat aku, dia dah tak nak main-main dah sebab umur-umur sekarang ni dah patutnya kena fikir pasal kan. So aku pun okey. Apa anggap benda tu serius lah. Aku anggap benda tu serius lah kan. Tapi onside dia lain pula. Onside dia nak jumpa orang yang dah stable. Okay. So sebenarnya dia Biasanya dia nak kahwin tahun ni. Sebab duit ke macam mana? Tak tahu lah. Kecurangan Kadang-kadang sebabkan kebahagiaan. Tak tahu lah. Aku nak tanya dia tak bahagia ke saya sampai orang nak cek online kan. Lepas tu dia kata dia okey je. Tapi aku rasa sebabkan dia nak kahwin tu. Sebabkan pressure dia nak kahwin. So, onside kau macam kau punya ekonomi macam tak stable lagi lah. Aku cakap kat dia sendiri, selagi aku tak ada rumah, aku tak akan kahwin. Oh, kau dah cakap kat dia. Oh, dia kalut juga no? Kalau enggak. Tapi aku tak salahkan dia pun sebab Family Logik dia lah. yang push dia untuk tak, kahwin ke? family ada tak lah. push. Oh, tak push. Tapi aku tak salahkan dia pun sebab dia pun dah umur macam tu. Perempuan umur macam tu lebih baik dah kahwin. Sebab perempuan dia memang ada certain umur. Contoh diorang ada target diorang. Umur ni aku nak kena kahwin. Sebab lelaki umur 28 boleh kahwin. Perempuan umur 28 siapa nak? Betul-betul. Nah. Perempuan rasa dalam 21 ke 25 macam tu dia dah rasa proses tu lah. Dia macam start, aku rasa start 23 macam tu. 23 ke 25 aku rasa. tu dia orang akan start rasa nak kahwin tau. Betul. Mungkin dah seorang-seorang tu bagi dia orang rasa agak lama. Tapi bila aku tahu sebabkan lelaki tu dah stable apa semua, aku tak salah. Nampak? Sebab dia sebab perasaan saya tu setiada. So aku tak salahkan dia pun dia curang. Okay. Sebab kan kena faham. Aku nampak onside Kid dia punya perspektif dia tu. Dia pandang macam dari sudut lain. Dia tak fikir negatif sangat. Dia fikir apa punca dia, kenapa boleh jadi macam tu. Mesti ada sebab. Sebab aku duk fikir kenapa ni kan. Lepas tu dia cakap sebab saya nak kahwin lah tahun ni. So dia memang dia dah target diri dia untuk kahwin tahun ni. So Tahun ni dia, atau tahun depan? Mungkin lah. So dia cari orang lain yang macam mungkin dah ada saving yang cukup. Mungkin dah memang dah stable, rumah dah ada, kereta ada semua dah Tapi macam kau pernah macam deep talk ke yang masa borak tentang benda ni lebih serius? Communication, communicate. Ada communicate tak? Pernah. Maksudnya dia tahu kau mungkin dia fikir macam rumah kalau ikutkan lambat lagi tu. Mungkin kau tak explain dia macam tahun ke berapa ke. Aku cakap aku cakap kat dia aku akan selagi aku tak punya rumah aku tak akan kahwin. Lepas tu aku cakap aku akan target kahwin dalam 2 tahun lagi macam tu lah. Ada 2 tahun dah. Oh, so dia Dia macam tahun ni ke tahun depan ni tu
Oh so tahun ni tahun depan, lepas tu boleh kahwin lah kan. Lebih kurang lah target kan. Lebih kurang lah Tapi target. mungkin sebab dia tak boleh tunggu kot kan. Kita tak boleh tunggu. Oh, sebab 2 lelaki tahun. yang dia buat keluar tu pun umur setahun atas dia je. Okey. Mungkin dah Mungkin ada. sebab dia H. Mungkin sebab dia kadang-kadang nampak orang sebab pakai okey, H kan. okey sebab apa tahu? Sebab dia pun kereta idaman dia H yang lagi tu pakai. Okey. Aku jadi macam sakit hati terus tau. Oh. Kenapa nak? Kenapa nak? Oh, dia pernah bagi tahu lah. Dia memang kalau jumpa kereta tu kat jalan ke apa, uish hati Kereta lah. H. Kereta H. Yang belakang dia. Aku pernah cakap macam ni ada gaya komiti Oh, dia. okey, Yang okey. belakang dia tu sikit. Tak. Itu biasa. Ya. Sampai sekarang siapa yang naik itu memang aku tak suka. Punya kesan dia Kesan daripada tu aku tak suka kereta tu apa. Aku pun agak anti lah kereta tu. Aku agak anti lah. Pasal kereta tu kan. Pasal aku lalu kat bawah dah aku pusing-pusing nampak kereta tu kan. Terus aku memang aku benci lah kereta ni. PTSD lah. PTSD. Sebab sebelum ni aku nak beli kereta yang atas dia tu. Aku nak beli Honda Rat sebelum ni. Tapi atas dia. Faham. Kan? Tapi aku tak jadi. Aku ambil yang ni. So aku agak gembira lah sebab aku tak ambil Honda. Kebetulan terasa kau macam setiap kali dia macam teringat lah. Sambil bawa tu aduh. Aku sedih. suka kereta ni lah. Aduh. Tapi memang sekarang memang perempuan memang itu je idaman dia orang. Betul tu. Kita memang Betul. itu. Kalau hati siapa lelaki siapa mana pun, perempuan memang suka kereta tu. Kenapa? What's the special? Dia macam ni Special lah. tu. Okay. Sebab trend ke apa? Sebab trend. Aku sebab trend. Aku rasa macam macam telefon bimbit kita ada iPhone. Ada iPhone, So bila okay. kita sebut iPhone, dia dah tahu lah ni kaya dia. Tapi bagi aku kalau siapa yang suka kereta-kereta tu dia Gay. tak lah, dia macam rom sikit lah. Oh. Betul. Sebab aku tak suka itu, aku So, suka. sebab dia macam trend lah. Kalau macam motor like Y Suku motor YY tapi tu lah. sorry lah kalau apa Tak, bukan menghina. Bukan. Ini berdasarkan orang kata pandangan Analisis. peribadi. Pandangan peribadi dan Pandangan analisis. peribadi. Sebab kalau macam aku tak suka, aku suka macam BM ke, Betul. Merc ke, aku suka je tu. Betul. Kalau nak target high terus. Ya, high. Kan? BM tu memang best lah pakai. Sebab H tu macam dia dalam kategori tapi tak apa lah. Tapi kalau kat Malaysia ni motor dia Y je. Y, Kalau B8, kita H je. Betul. Tapi Tak tahu. H yang dia suka tu H yang biasa. Kalau kita suka H pun macam kita punya FK8 ke, FF5 ke. Dia tanya Dia ada apa kategori dia. Yang ratus-ratus ribu. Ini nak punya kontot tu. Itu yang kotak. Aduh. Itu Macam tak ada taste je. ya, dia trend kot aku rasa sekarang. trend Sebab dia ada lah. komuniti dia kan. Tapi Tapi laki-laki yang ambil kereta tu pun memang tak memang dia punya plan nak Nak mekat bagi tarikan. Dari tarikan. Yang lagi-lagi yang ambil kereta tu pun memang nak blessing je. Ya. Dia bukan nak pakai sangat pun. Itu tak tahu lah, itu. tak sure lah. Itu Satu mungkin dia beli ikut trend. Satu lagi sebab blessing lah. Blessing. Awet-awet tengok kan. Abang Honda. Macam tu lah. Faham. Malaysia pelik tu. Dekat US kereta Honda tu mak-mak bawa pergi pasar. Kereta Honda yang tu lah, yang spesifik tu. Oh, Tu ya? macam kereta family lah bagi dia. Kalau kat US. apa, Sirocco tu semua kereta-kereta pergi pasar. Ya tu. Sebab tu aku cakap aku tak minat tu. BM ke Audi je minat kan. Setiap orang lain dia anggap benda tu Dia anggap lah. Tapi aku kuat mengatakan sebab tu je, sebab trend je sebenarnya. Buat tengok lawa-lawa, laju-laju, Exo letup-letup, pop and bang, bang. So okay, apa nama tu, lepas habis tu dah kira settle terus lah. Tak ada apa lah ke ada lagi kisah di sebalik tu. Itu nak tahu, ada lagi tak? Lah dia cuba minta maaf ke? Dia memang palau terus. Tak minta maaf sampai habis. Wow. Langsung sampai hari ni lah. Dia betul-betul ni Aku tanya dia, kenapa nak kena tipu? Sebab waktu tu dah kan kami tak ada apa. Lepas tu aku tanya dia, kenapa nak kena tipu? Kalau awak cakap benda betul, awak minta maaf, saya okey. Kan macam itu kan. Dia kata saya tipu bersebab. Okey, ada tanya sebab apa? Aku tak tanya sebab aku dah tahu dia mesti kaki pusing lah. So, Betul. okey ikut hang lah. Ikut hang lah, senang lah. Aku dah malas layan lah. I tipu bersebab. Oh, itu ayat red flag tau. Saya tipu sebab. Saya kenal dia lagi lama daripada saya kenal Tapi awak. apa yang aku rasa kan? Aku pernah dengar perkataan awak terlalu baik untuk saya. Okey. Aku kena macam tu lah. Sebab Dia apa ucapkan kata tu. Dia betul-betul lafaz. Tak, dia tak You lafaz. terlalu baik lah untuk I. Cuma dia punya tu lah. Cuma dia Tindakan punya dia. gerak-geri Tindakan lah. Okey. Sebab
apa macam contoh kalau dia nak pergi makan benda mesti aku bawa dia kan kalau jauh ke apa kan. So lepas tu ujung-ujung macam ni. Dia nak jahat-jahat sikit ke apa? Tak sakit kat hatiku. Sakit lah. Sakit lah. Sakit. Mungkin yang kena jadi jahat-jahat sikit tu. Ya tu. Tapi tak apa. Tapi kalau dia jahat pun tak kena kat perempuan lain. Tak kena perempuan Kesian pula perempuan lain kan. Tapi Kit Sebab kan yang punca apa, dia seorang. karakter yang baik tu lah. So Betul, mungkin betul. lepas ni mungkin jodoh datang mungkin dia untuk hang, so dia dapat that treatment yang baik daripada hang tu, insyaAllah. So tak apa lah. Tapi dia memang tak ada chat ke apa ke, atau kisah-kisah selepas tu ke? Sebab kan kita orang start kawan. So kita orang kawan je lah macam biasa kot. Tapi dia dah Oh, mesti kawan. tak tapi dia block semua tempat. Okay. Tapi aku tak tahu kawan tu macam mana. Sebab aku tak ada chat, dia tak ada apa. Apa abang dia jurang dia yang block. Aku pun petak. Maknanya aku yang marah ni. Tapi hang yang block. Macam tak logik kan. Tapi kalau apa yang dia buat kat hang tu tak mustahil lah lelaki yang lepas ni dia buat juga. Tapi aku ada satu soalan cepumas orang panggil. Okay. Okay, andai kata lah kan, hang berada di satu tempat, titik kejayaan, Titik in kejayaan. future, Ha. dan dia datang kembali kat hang. Tak. Apa hang punya reaction dan juga apa tindakan hang? Maksudnya dia macam sekarang ni dia macam lari. Dia macam protect dia daripada hang datang, dia protect. Tapi dia pula datang kat kau. Apa kau punya tindakan lepas tu? Apa aku punya tindakan? Ataupun kau Aku punya reaction? rasa aku punya tindakan tak boleh cakap dengan dia. Boleh ke? Boleh lah? Ke ada terlalu bahasa sensitif? dia terlalu Bahasa dia terlalu extra. cuba baik kan? Dia baikkan. Baik kan? Maksudnya kau ucap reject ke ataupun Aku macam reject lah. reject. Tak, aku tak reject. Aku macam aku tanya lah dia kenapa dia buat macam tu. So aku tanya lah dia happy ke tak dengan ni. Sebab bagi aku tak benci dia. Oh, aku tak benci dia. Aku tak benci dia. Cuma aku geram. Geram lah. Saat aku geram kenapa hang tak minta maaf? Ya. Aku geram kenapa aku buat suruh dia hang ujung-ujung hang macam ni je kan. Ujung-ujung hang potong cucu dia dengan lain. Potong around the corner. Aku serius aku tak benci dia tapi aku geram. Okay lah. Tapi bagi aku okey lah sebab dia terjadi waktu proses yang bagi aku tak adalah panjang kan. Singkat. So ada masa untuk Singkat. hang berfikir, ada masa untuk hang macam sempat lagi nak pilih lain ni. Gitu. Sebab kadang-kadang aku bersyukur ke. Kadang-kadang kena kat tangan alhamdulillah ke. Sebab Allah tunjuk awal kan. Betul. Dia kalau jadi lepas kahwin lagi petak kan. Lagi petak. Lagi petak kan. Yang tu boleh jadi K polis lah. Itu kalau jadi lepas batu aku bilang agak His tu. Tu kalau jadi lepas kahwin dia aku bilang agak je His tu. Mampus lah. Okay. So kita pun dah sampai ke penghujung lah. Sudah tak Hujung dah. Hujung dah. Serius. Memang satu cerita je. Ke Ke ada lagi nak macam ada cerita lepas ataupun orang lain ke? Tak ada. Tak ada kan? Okay, tak apa. Kita, So, sikit lah. aku dah tanya last lah. Tanya. Sebelum nak tanya sikit kan. Tanya tu. Aku tanya apa nasihat kau kepada lelaki yang macam kau dalam situasi yang sama macam kau untuk dia buat tindakan. Tapi dia masih lagi dalam macam kau maybe dah keluar lah. Tapi dia masih dalam tapi dia masih dalam tu lagi. Faham tak? Dalam relationship tu. Nasihat Situasi aku yang lebih kurang macam kau. Nasihat aku kan. Jangan bagi 100% lah. Hati Effort. Hati. Hati lah. Sebab aku macam aku cakap aku dah single lama 5 tahun. So bila aku dah dapat satu perempuan yang aku jadi kamjat sikit lah. Siapa-siapa pilih tahu lah. Kuat gila lah. Dia jadi macam excited. Kata shock dapat perempuan cantik. Sebab dah lama lah. Lama gila dapat perempuan cantik, dah pergi menor pandangan. Kata shock sikit lah, kamjat sikit lah. So aku, apa dia nak aku bagi, apa dia nak aku bagi kan. Apa yang macam tiba-tiba dia tak cukup sikit dia aku bagi. So nasihat aku kat lelaki-lelaki semua, jangan menjadi suami terlalu awal sangat lah. Okey. Biar dah halal dulu, baru jadi suami. Dia macam boleh tunjuk effort tu tapi tapi ada boleh tunjuk limit, effort ada tu. limit, ada Boleh limit. tunjuk effort tu tapi jangan 100% lah. Sebab kita tak tahu kadang hari ni dia hargai, esok dia lukai hang. Hari ni dihargai, Esok dilukai. Kena. Sikit lah. Bagi sikit pesanan untuk yang curang tu kalau dia tengok man to man ni. Sikit pesanan ni kita tak tahu. Andai kata Andai kata dia tengok, mungkin jangan lepaskan peluang ni. sebab apa yang aku faham tadi, Kit dia tak benci dia. Dia tak benci. Dia tak benci, pun. dia tak orang kata orang sampai tahap dendam ke apa. Aku tak rasa sampai itu. Cuma biasa betul lah. kata-kata ada. Kata-kata nanti ajak BF awak race. Oh lembut. Ajak race. Ajak race.
Hit dengan H kan? H tegak H sengit. Kita tengok mana pergi dulu. Kita komen selepas ini. Okay, so kita dah kembali ke pula. Kita dah ke di penghujung kita punya Segmen. podcast. Alhamdulillah. So, over terima kasih. Kita juga Keep kerana strong, sharing dengan kita Baik. 2 episod ni. Ya, terima kasih. Episod 4 dan juga 5. Dia antara topik yang susah sebenarnya orang nak cerita. Betul. Kan? Depan kamera pula. Tapi okey lah sebab Kip willing untuk share pengalaman dia. Dan kita pun ada juga kita belajar daripada dia. Betul. Walaupun kita pendengar je. Ya. So apa yang baik tu kita ambil, apa yang buruk tu kita jadikan sepadan. Betul. Tapi mostly ambil yang baik. Okay, so mana yang ada relationship sekarang yang ada macam ciri-ciri yang macam ataupun kejadian yang lebih kurang mungkin buat keputusan secepat mungkin lah. Betul. Stay ataupun nak gerak. Jangan tunggu lama. Sebab hari ni dihargai, esok dilukai. Yes. So untuk episod yang akan datang, stay tune, stand by, jangan lupa subscribe kita punya channel. Episod yang kelima Episod ni. kelima ni, and then kita akan bagi lagi topik-topik hangat, Topik hangat, yang lagi best. Maybe Dan korang boleh komen juga kat ruangan komen kat bawah ni. Kalau korang nak kita orang cerita pasal apa Betul. pula, bagi tahu je. bagi tahu. Tak ada masalah. Komen tentang ataupun korang nak email cerita korang dekat kami pun, Yeah. dekat kita punya apa email tu Email man to man dekat bawah. kat bawah. Dekat description Dekat ada description kita letak nanti. Email tu untuk korang itulah cerita korang punya pengalaman. Okay. So gang, so apa pun kita ucapkan terima kasih untuk kita punya sponsor pada hari ini, Elbow Rescue to Legacy. Yes. Kita sekarang tengah mencari ejen. So Betul. untuk yang nak menjadi ejen Elbow. Elbow cat treats yang ada 7 flavor, boleh terus komen. Boleh pegang soalan tu. Boleh soalan tu. Jangan jilat, jangan jilat. Ini manusia tak boleh makan lah. tak boleh. Tak boleh makan. Yang ni bagus je. Yang ni aku dapat info lah. Okay. Produk ni mengandungi 80% air. 80% air. So, Dia kenapa tak keluar asap? Bukan. Bukan. Minta maaf. Maaf. Terbawa. Terbawa. Kerak. Emosi. Emosi. Okay. Alhamdulillah. So ini dia cat treat yang sangat-sangat comel Sangat-sangat comel dia punya ni. Okay, yang korang nak jadi agent ke, korang buat affiliate ke, kita alu-alukan, korang boleh contact nombor ataupun kita sediakan link dekat ruangan description dekat bawah. So kita jumpa lagi untuk next episode. So see you guys to the next one. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.